Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Jamia Kaisara binti Aminuddin. Saya adalah anak didik dari Sekolah Kebangsaan Air Putih Kemaman Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 2009. Membaca, menambah ilmu, dengan ilmu kita mampu berjaya. Oleh itu, saya berasa teruja untuk berkongsi tentang cerita ini agar kita dapat berkongsi ilmu bersama. Tuah Jalak, inilah tajuk buku cerita yang akan saya rungkaikan kepada anda semua sebentar lagi. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang hebat bernama Matlub. Beliau merupakan seorang penulis pelbagai cerita klasik. Cerita klasik ini tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan seharian. Buku yang bertajuk Tuah Jalak ini bertemakan kekeluargaan. Buku ini sangat menarik kerana ia sangat penuh dengan nilai dan pengajaran yang boleh diambil. Buku ini diterbitkan oleh penerbitan Hartamas sejak 1997 yang mempunyai 57 halaman dan 4 bab. Mari dengar dan hayati ringkasan buku yang menarik ini. Buku ini menceritakan tentang sebuah kehidupan perit, sebuah keluarga yang terdiri daripada watak utama, Mak Tanjung, watak kedua, Melur dan watak ketiga, Pekan. Mak Tanjung terpaksa memerah keringatnya pada waktu siang dan malam dengan membuat pelbagai pekerjaan bagi menyara hidup mereka tiga beranak setelah suaminya meninggal dunia. Tulang 4 kerat Mak Tanjung digunakan sehabis baik pada waktu siang dan malam. Pada waktu pagi, Mak Tanjung menanam padi dan mengutip kayu api untuk dijual. Pada malam hari pula, Mak Tanjung menganyam tikar. Watak kedua iaitu Melur. Melur masih kecil namun terpaksa mengorbankan jiwa kanak-kanaknya kerana terpaksa menjaga adiknya Pekan. Melur sudah pandai membuat kerja-kerja di dapur kerana ia selalu disuruh oleh ibunya. Kadangkala jiwa Melur memberontak tatkala melakukan pekerjaan yang disuruh oleh ibunya. Tetapi Melur tetap akur dengan perintah tanpa membantah arahan ibunya. Watak ketiga iaitu Pekan. Pekan ada membelah seekor ayam yang diberi nama Si Jalak. Pekan selalu melihat orang menyabung ayam sejak kecil lagi. Setelah beberapa tahun yang lalu, Melur sudah menjadi gadis yang ayu. Pekan pula menjadi seorang pemuda yang tampan. Dan Si Jalak pula menjadi sangat tangkas dan berani. Pada suatu hari, Pekan meminta izin untuk pergi ke bandar untuk mencuba nasi Si Jalak di tengah gelanggang. Tuah ayam dapat dilihat, tuah manusia siapa yang tahu. Semenjak itu, nama Pekan mula terkenal di seluruh negeri. Pekan juga disenangi oleh juara-juara ayam lain. Manakala Si Jalak pula ditakuti oleh ayam laga yang lain. Watak keempat iaitu Putera Raja. Pada suatu hari, Putera Raja ingin menyambung ayamnya dengan ayam Si Jalak. Malangnya, ayam Putera Raja tewas lalu baginda berasa murka. Tiba-tiba, rasa murka baginda terhadap Pekan hilang seketika apabila beliau terpesona dengan kecantikan kakaknya Melur. Tidak lama kemudian, Melur dan Putera Raja pun berkahwin. Pekan dilantik menjadi orang besar di istana. Dek kerana Tuah Jalak, mereka dapat tinggal di istana buat selamanya. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah ini ialah, pertama, sebagai seorang anak, kita tidak boleh derhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, sebagai seorang anak, kita harus akur dengan perintah kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, kita harus rajin berusaha seperti ketabahan Melur dalam menjaga adiknya. Dia harus dijadikan contoh, walaupun miskin, mereka tidak meminta-minta. Pada pandangan saya, buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ilustrasi kulit buku ini pula sesuai dengan jalan cerita yang hendak disampaikan. Buku ini sangat menarik kerana setiap bab berkait antara satu sama lain. Akhir sekali, buku ini memperingati kita agar tidak berputus asa dalam berusaha. Watak di dalam buku cerita ini memberikan peranan penting untuk menghidupkan jalan cerita yang hendak disampaikan.
Penggunaan kata yang asing seperti kilikkan, mengelempar, balairung dan banyak lagi menambah kosakata untuk saya membuat karangan yang lebih baik pada masa akan datang. Tak kala saya membaca buku ini, saya berasa teruja untuk merasai sendiri pekerjaan yang dilakukan oleh Mak Tanjung seperti menanam padi, menganyam tikar dan banyak lagi. Ini kerana pada zaman kini ramai lagi lebih berminat untuk bekerja mengikut arus pemodenan. Kesimpulannya, usaha dan tawakal kunci kejayaan. Elemen usaha penting dan mampu mengubah nasib diri seseorang. Sekian, terima kasih.